Pasal ni masalah besar. Orang bertanya di bawah. And we can't explain. Siapa di sini faham what Nabi yang katakan? Siapa yang faham tentang isu 1MDB? Angkat tangan. Tapi bercakap, tapi tak faham. Dengar-dengarnya gitu. Betul tak? Ini media bawah ni. Saya tak payah sebut. Ada orang yang paling agak besar di Malaysia. Saya tanya, saya pun tak faham Tan Sri. Saya pun suka nak faham. Saya tanya Datuk Joe, dia orang korporat. Joe, can you brief me a little bit? Saya terpaksa baca daripada banyak bahan dan saya tidak nafi, saya baca The Age. Whatever it is worth. Ada orang ditegur dalam kabinet, oh itu daripada The Age. Tak betul. Tolong beritahu apa yang betul. Tak juga diberitahu sampai sekarang. You can't blame people who is thirsty for knowledge and apa nak tahu untuk mencari apa sumber saja. Kerana tidak ada satu kenyataan yang kita keluarkan untuk jelas this is the real situation. Betul tak? Then, oh ya tak betul, saya dah baca ni. Ini tak betul, saya dah baca ni. Oh, tak banding macam mana? Yang pandai-pandai cakap dia kata tak betul, dia pun tak tahu apa yang tak betul. Dia tanya balik which one is true. Oh, this is doctor, this is not true. Which one is correct? Dia pun tak tahu. What are you trying to say? Malaysians are not stupid. Dia tahu. They are well informed. Don't underestimate them because they know all this topic. Kita tak boleh bohong. You cakap gini, no, yes, alright. Menteri Keuangan jawab, kedua cakap, besok dikilas. Menteri Perumahan cakap, besok dikilas. Tak boleh jawab. Because you don't really know the real fact. Unless you go through it. Who's going to tell you the real fact? It should be the Prime Minister. Betul tak? Asal apa tak beritahu kepada kita apa dia Datuk Seri? Nabi, tunggu. Tunggu jawapan dia berikut. Bila lagi? Tak keluar. Lagi tak keluar, tak tahu. Yang interim report pun kita tak tahu. Saya pun tak baca hari itu. Dia bagi peluang pada PSC tengok dulu. Kabinet tak tahu lagi. Tunggu PSC bekerja. Saya sebutkan ini apa yang orang kata. Tapi dah jadi apa yang saya kata. Ini rakyat bertanya. They want to know the real truth. Why is so much liability have been created? Why should government invest in such, orang kata yang venture yang boleh menanggung beban rugi? Kenapa tanggungan sebegitu banyak? Kosnya tinggi. Bersamaanlah syarikat 1MDB. Berapa ribu lah pekerja-pekerja. Tak bersamaan pun. Why do you spend so much money? You have to be accountable. You got to explain that thing. Ini yang saya sebutkan, minta maaf saudara. Dalam platform parti kita cakap minta maaf, media dia apa nak buat, nak suruh halau keluarkan dia, jadi keluar begitu besar kan. But they have to be responsible. It is recorded. Tapi saya cakap kalau you putar balik ucapan saya, dia ada rekod saya di bulletin. Pegawai saya dan ni ramai jadi saksi. Saya tidak buat tuduhan, saya nak menjelaskan tentang isu besar. Dan isu ini kalau tak urus dan tangani, inilah dia yang digunakan oleh pembangkang dan juga rakyat untuk tidak menyokong kerajaan pada saat ini.